Ya, Badi, kenapa? Abang cik tu lah, cik tu. Boleh lah cik tu. Daripada tak ada apa. Oh, Okey. bagi nampak okey semua. Assalamualaikum. Saya Zulkifli bin Omar, Penghulu Mukim Sungai Daun. Merupakan kita ada di daerah yang ni kita ada 5 mukim, no? Dan Mukim Sungai Daun adalah salah satu daripada 5 itulah. Lah, baju kenapa tu? Ya cik tu. Madi ya. Apa? Abang ambil cik tu. Tu no. Semoga apa raya tahun ni dapat duduk rumah elok kan, yang cantik no. Boleh dah. Insya-Allah. No, yang penting kita banyak doa nah. Doa bersyukur no, rezeki Allah bagi ni. Ada mencari korporat-korporat yang boleh membantu kita untuk menyelesaikan masalah penduduk, terutamanya macam yang kita tengok di belakang ni lah. No, kalau kita tengok di belakang ni adalah salah satu hubungan kita dengan korporat yang ada di terutama di daerah Yan lah, yang boleh membantu kita untuk mempercepatkan proses pembinaan rumah, baik pulih rumah penduduk. Kalau kita tengok kita masih list kita panjang kan, masih menunggu daripada bantuan kerajaan, dan inilah salah satu contoh kita mempercepatkan proses membantu masyarakat yang miskin untuk mendapatkan sebuah rumah yang cantik, terutamanya ni dekat-dekat nak raya, dekat-dekat nak puasa ini. Itu memberi satu bersinar yang baru kepada mereka untuk menjalani proses kehidupan yang lebih elok dan bahagia. Sebenarnya saya dengan Encik Farid ni sudah lama ada hubungan, dari hubungan kawan macam itulah kan. Samping itu saya pun orang kata telah buat rumah pun dengan dia sebelum ni kan. Jadi kita melihat dia Encik Farid ni banyaklah membantu masyarakat, terutamanya masyarakat di daerah Yan ini. Pelbagailah sebelum ni pun pelbagailah kerjasama yang kita buat hubungan dia dengan pihak sekolah lah, pelbagai. Tapi inilah sebelum ni kita bersama dengan Encik Farid untuk menyelesaikan masalah rumah yang kena ribut kan. Dia banyak bantu kita, dan inilah yang kali kedua bersama saya untuk menyelesaikan masalah rumah Encik Madi lah, Abang Madi kita. Okey, Encik Farid menjumpa saya untuk kita mencari sebuah rumah yang untuk kita membantu untuk baik pulih lah. Dan saya telah memberi 5 buah rumah kat dia. Kita dah tengok 5 buah rumah itu, dan rezeki kepada Encik Madi lah untuk proses untuk perbaikan rumah pada tahun ini. Sebenarnya kita tahu sikit-sikit lah kan, tapi bila realiti ni, bila buat cerita realiti ni, masa awal kita nampak macam lakonan saja. Tapi bila kita tengok awal permulaan rumah dengan perbezaan yang sekarang ni kan, kita rasa menyentuh hati kita lah kan, menyentuh hati kita. Kalau tengok peringkat awal rumah, peringkat awal itu dengan yang ada sekarang ni, memang tersentuh lah hati kita. Saya pun tak tahu jugalah kan, kemudian mungkin pengarah kot tengok saya ni boleh berlakon. Saya pun tak parti berlakon sebenarnya kan, tapi cubalah untuk membantu supaya orang kata cerita ini menjadi lebih menarik lah. Dah jumpa hang ni no? Ya. Yang pemenang rumah tu itu ni adalah syarikat nak buat CSR no, yang cantik sikit lah no, yang baru kan. Semoga ceria lah raya-raya ni no. Boleh cik tu. Alhamdulillah no. Ya. Boleh nak? Terima kasih cik tu. Alhamdulillah no, jumpa lagi Ya cik tu. no. Okey, baik. Pada pandangan saya, kita masa dia ambil anak dia di sekolah kan, lepas tu masa dia bekerja di Bendang kan, dengan sakit dia tu dia terpaksa kerja lagi sikit kan. Itu nampak ada kesan kepada kita lah, kita membantu. Walaupun kita tengok Abang Madi ni, walaupun dia sakit, tapi dia berusaha juga untuk keluarga dia, menyara keluarga dia lah. Itu yang kita nampak untuk ni lah. Okey, harapan kita supaya sebenarnya di bawah sana ni banyak lagi masyarakat kita yang memerlukan sumbangan-sumbangan, terutama dari korporat kan, untuk membantu. Kalau kita hanya bergantung satu punca saja daripada pihak kerajaan saja, mungkin lambat sikit lah orang tahu, pasal
orang yang ramai kan. Okey, jadi kita mengajaklah semua masyarakat dan siapa-siapa saja mai melihat dia punya tajuk dia baju carik bermula 1 Ramadan ni di YouTube dan TikTok Farel 88. InsyaAllah supaya kita ada kesedaran untuk membantu masyarakat yang miskin yang memerlukan bantuan kita. InsyaAllah Farel bina, kami bahagia.